Hai semua, welcome back to Cik T Vlog. Hari ni Cik T nak makeover bilik guest ni. Sebelum ni nampak macam sangat plain and dull kan bilik ni. So Cik T decide untuk makeover lagi kali ni. Kali ni Cik T tak makeover banyak sangat pun. Just nak buat accent wall dekat area sini. Kali ni Cik T nak pakai cat daripada Dulux. Sebelum tu kita kena cat sealer dulu. Sealer ni sangat sesuai untuk interior dengan exterior tau. Step ni penting supaya cat lebih tahan lama dan warna dia tak bertumpuk. Next ni Cik T nak pakai cat Dulux Inspire Interior Smooth Sheen Color Code Surebe sebagai accent wall dekat dalam bilik ni. Cukup pakai 1 liter je dah boleh cover tau area ni. Cat dalam 2 layer nak bagi warna lebih sekata dan lebih cantik. Warna yang Cik T pakai ni lebih kepada warm neutral color. Nak vibe-vibe tenang, estetik je dekat dalam bilik ni. Lepas dah siap cat, terus berubah mood dalam bilik ni. Cat ni sangat senang nak apply. Makeover kali ni sangat senang, simple and tak pakai modal banyak. Cukup hanya dengan cat. Terus nampak berseri and cozy bilik ni. Jadi itu saja video kali ni. Jangan lupa untuk follow Cik T untuk next part makeover. Bye!